Padang pun licin, player pun asyik jatuh. Macam mana nak menang, babe? Jago kampung. Inilah kata-kata haters. Assalamualaikum. Round 16 Liga Jojora Asia Elite dah berlangsung. Keputusan tetap seri. Ini bermakna kali kedua JDT dan juga Buriram seri 0-0 tanpa jaringan. Intensity game tetap tinggi, pertembungan sangat kompak di bahagian tengah dan percubaan-percubaan tepat juga sebenarnya tak banyak dilakukan kedua pasukan. Dan aku rasa ni kali pertama lah game JDT kurang menguasai bola daripada pihak lawan. Kita kena akui yang Buriram United sangat pantas, sangat laju untuk mengambil peluang dan banyak crossing juga dilakukan yang masuk dalam kotak penalti berbanding pasukan JDT pada separuh masa pertama sangat long lie, sangat slow tempo. Mungkin ini taktikal Hector Bergoglio untuk simpan kuku kerana akan berjumpa sekali lagi pada 11 hari bulan bermain di Stadium Sultan Ibrahim, stadium keramat bagi skuad Johor Darul Ta'zim. Separuh masa pertama memang nampak segala tak menjadi untuk skuad Johor Darul Ta'zim, walaupun ada pemain-pemain seperti Anselmo Moraes bergandingan dengan Nats Chow Insa di bahagian tengah, tetapi tak banyak lorongan-lorongan bola, tak banyak hantaran-hantaran key lepas yang dapat dilakukan. Banyak dipatahkan serangan-serangan JDT oleh Buriram United, dan berbeza pula rantaian serangan yang paling bernilai, paling licik pada malam tu adalah Supanat. Sangat mobile, sangat bebas bergerak kiri dan kanan, di mana ada bola di situ ada Supanat, dan crossing daripada beliau juga sangat berbahaya. Kalau kita bandingkan dengan Rahman, sedikit limited pergerakan, tak dapat banyak peluang-peluang untuk memegang bola. Begitu juga dengan Backson De Silva, setiap kali dapat bola, setiap kali itulah satu orang ataupun dua pemain Buriram United akan mengawasi beliau dan akhirnya dikeluarkan. Walaupun separuh masa kedua tu dengan kemasukan 2-3 pemain, mengeluarkan Backson, memasukkan Obregon, mengeluarkan Anselmo Moraes, memasukkan Afiq Fazail, memasukkan Estilejo bergandingan dengan Arif Aiman, tapi sama juga pergerakan terbatas, tempo perlahan, tak banyak shot on target. Kalau kita tengok statistik, memang pengawasan bola kali pertama JDT kurang daripada pihak lawan. Shot on target pun tak banyak, disebabkan pada malam itu keadaan padang yang sangat licin, pemain-pemain juga banyak tergelincir. Mungkin ini adalah satu helah yang dilakukan pihak tuan rumah, kerana kekuatan skuad Johor Darul Ta'zim adalah padang yang sangat baik. Pergerakan bola laju adalah satu kelebihan untuk skuad JDT dengan hantaran pendek, hantaran terupas, key lepas yang pantas, tetapi dengan keadaan padang yang licin mungkin sedikit mengurangkan tempo permainan JDT. Bukan hanya JDT, skuad Buriram United agak terjejas juga dengan keadaan permukaan padang. Terima kasih juga dengan goalkeeper Johor Darul Ta'zim, kepantasan, ketangkasan beliau juga menafikan Buriram United dari melakukan jaringan. Dan begitu juga dengan pemain-pemain pertahanan, banyak melakukan fizikal, body contact. Itu juga sebenarnya melemahkan sikit lah serangan-serangan Buriram United. Tetapi dengan tempo yang slow, mungkin ini adalah satu strategi ataupun helah skuad Johor Darul Ta'zim untuk simpan segala kekuatan untuk kembali bermain di Stadium Sultan Ibrahim. Aku rasa akan ada satu kelainan, senjata baru akan dibentuk Hector Bergoglio untuk menghadapi Buriram United. Dan hati-hati juga dengan permainan Buriram United yang sangat handal dalam taktikal helah. Aku rasa pertembungan di Stadium Sultan Ibrahim, apapun disiplin yang tinggi, pertahanan Buriram United hingga ke WC penambah. Begitu juga dengan skuad Johor Darul Ta'zim, walaupun diasap bertubi-tubi untuk Buriram United, tetapi disiplin pertahanan sangat tinggi. Itu yang penting.